Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah. Apa khabar hadirin hadirat muslim muslimat tetamu Allah SWT. Masjid Al-Amaniyah Mukim Palibah yang memuliakan kasihi Cikgu Meh, pengerusi masjid, Tok Imam Abawi, ahli kuasa, abata dan seluruh ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat tetamu Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ni kita berada pada pagi 24 Safar 1448 Hijriah, pagi Sabtu bersamaan dengan 8 Ogos 2020. Comel tarikh pagi ni tuan-tuan, 0808 20. Sekali lagi Allah sihatkan tubuh badan. Allah Ta'ala pilih kita menjadi hamba dan tetamu Allah. Tetamu yang Allah Ta'ala muliakan dengan ganjaran pahala yang besar. Kepada kita sekalian, pada kawan keluarga kita, yang mana tuan-tuan, setiap pagi itu disebut oleh baginda Nabi SAW, raka'ataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita rokok, yang kita semayang sebelum daripada semayang subuh. Jangan cerita semayang subuh, 2 rakaat sebelum subuh yang kita kerjakan tadi tuan-tuan, lebih mahal, lebih bernilai daripada emas, perak dan seluruh barang yang ada di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala isi kandungan dunia ini tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, tadi ada syabas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tertarik nikmat ni dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Dia kekalkan kita tuan-tuan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan kekalkan kita menjadi jutawan akhirat. Jadi orang yang kaya di negeri akhirat bila mana dianugerahkan, dihadiahkan oleh Allah Ta'ala dengan amalan semaya fardu 5 waktu di tempat azan diazankan, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidu Waladi Adam, penghulu bagi segala anak Adam, baginda Nabi SAW. Jadi hak Nabi yang maha buat, maka kita umat Nabi nak jadi maha juga tuan-tuan, kena ikut apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, minggu lepas pagi Sabtu yang dulu kita telah baca sepotong hadis yang panjang daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kitab Riyadhus Shalihin sesuatu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang menceritakan kepada kita bahawa sifat benar. Kita masih lagi berada di bab yang keempat, iaitu bab benar tuan-tuan. Orang yang sentiasa hidup dalam kebenaran, dia royak benar-benar, dia buat benar-benar, maka kebenaran tadi mampu mengarahkan dia untuk ke syurga, jalan ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan Nabi sebut, apabila seseorang lelaki ataupun perempuan itu sentiasa bercakap benar dan dia hidup dalam kebenaran,
maka Allah Subhanahu wa taala akan catat dia tu adalah seorang yang jujur, seorang yang benar, seorang yang baik. Dan Nabi juga menyebut orang yang berlawak, orang yang bohong, orang yang dusta, dia akan pimpin seseorang tadi kepada kehancuran, kepada kejahatan. Dan pastinya kejahatan tadi akan membawa dan memimpin kita ke lembah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang berlaku jahat, ia bercakap dusta, membohong, tuan-tuan, maka dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta, pembohong. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua bawa panji-panji kebenaran, tuan-tuan, dalam kehidupan kita, bermula daripada pagi kita, tengah hari kita, malam kita, siang malam, tuan-tuan, duduk dalam keadaan atas dasar agama Allah Subhanahu wa taala yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh daripada sebarang penyelewengan. Pagi ini kita akan sentuh hadis yang kedua dalam bab as-sidqu, dalam bab benar ni, tuan-tuan. Hadis yang kedua ni pendek tuan-tuan, insya-Allah. Nah, pagi ni dalam setengah jam lebih kita akan bercerita tentang hadis yang dibawa kepada kita oleh seorang yang hebat, iaitu cucunda baginda Nabi SAW yang amat dikasihi dan disayangi oleh baginda Nabi SAW dan seluruh orang-orang yang beriman, tuan-tuan. Siapa nama dia? Abi Muhammad Al-Hasani bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Gelar dia Abi Muhammad sebab dia mencintai baginda Nabi SAW, dan dia letak, tuan-tuan, generasi yang bakal lahir dalam kehidupan dia, tuan-tuan, iaitu nama baginda Nabi SAW. Gelar Abi Muhammad, ayah kepada Muhammad. Walaupun tu dia nama Muhammad, orang Arab ni dia suka, tuan-tuan, nak letak nama anak cucu cicit dia dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh dia ialah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Abi Talib kita kenal, cerita dia panjang lebar, bagaimana dia jaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sumbangan besar dia kepada agama Islam ketika fasa Mekah 13 tahun Nabi berdakwah, tuan-tuan. Yang jadi tulang belakang, yang menjadi penghalang daripada kejahatan ialah Abu Talib, tuan-tuan, pak saudara baginda Nabi SAW. Bahkan dia yang memelihara dan menjaga Rasulullah SAW. Cuma pintu hidayah ni di tangan Allah, sehingga turun ayat innaka la tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha. Kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memimpin siapa yang engkau kasih dan engkau sayang. Nabi boleh berusaha, kita juga berusaha, tuan-tuan. Bahkan wajib bagi kita berusaha untuk memerintahkan anak isteri kita untuk sembahyang, untuk buat baik, untuk cegah daripada munkar. Tapi yang memilih Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita tengok dalam Quran, banyak kisah ya Allah Subhanahu wa taala tampilkan kepada kita bahawasanya, tuan-tuan, yang memilih jalan kebaikan Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya yang menerangi 7 petala langit dan bumi, tuan-tuan. Allah lah pemimpin yang sebenar. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita sehingga boleh berada di rumah dia pada pagi ini. Kalau tanpa pilihan daripada Allah, hatta pak saudara Nabi yang begitu baik budi, yang menjaga Nabi semenjak daripada Nabi muda beliau, tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala tak pilih dia. Di saat api dia meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW menangis. Nabi Muhammad SAW berada di hujung kepala dia. Nabi bisik di telinga dia. Nabi talqinkan kepada dia, ya ammi, qul la ilaha illallah ashhaduka yaumal qiyamah. Wahai pakcikku, dia kata, ucaplah kalimah la ilaha illallah, saya sendiri akan jadi saksi di negeri akhirat bahawasanya pakcik ni orang baik.
Angka ni orang penjuru, orang yang jaga baginda Nabi SAW semenjak daripada baginda kecil lagi tuan-tuan. Selepas kewafatan Abdul Muttalib, datuk baginda Nabi SAW, dan datuk dia jaga selepas kewafatan ibu baginda Nabi Aminah binti Wahab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala zahirkan kuasa dia kepada sekalian manusia. Yang memilih ialah Allah. Yang berusaha kita sekalian. Dan Nabi berusaha tuan-tuan. Di kalangan keluarga baginda Nabi SAW ada ya Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi kekasih Allah. Antaranya ialah anak kepada Abi Talib. Nama dia Ali bin Abi Talib. Ni dia antara keluarga Nabi, di antara sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan. Ya Allah Subhanahu wa taala pilih. Ini pak saudara Nabi Allah taala tak pilih. Tapi ada di kalangan pak saudara Nabi Allah taala pilih, nama dia Abbas bin Abdul Muttalib tuan. Tu Allah taala pilih. Anak dia pula Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Anak kepada Abbas pun dipilih tuan. Nama dia Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau kita pergi ke Taif tuan-tuan, ada masjid atas bukit Comel, nama Masjid Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Itulah saat akhir Abdullah bin Abbas yang duduk di Taif, dia sebarkan Quran, dia sebarkan hadis junjungan tuan-tuan di kota Taif. Walaupun Taif tu dulu awal-awal dulu tuan-tuan menentang baginda Nabi, membalik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu sehingga berdarah luka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia ni tuan-tuan tempat Allah uji Nabi, Allah uji keluarga Nabi, sebagaimana Allah Taala uji kita yang dilatih sebagai pemimpin keluarga, dan Allah Taala uji juga keluarga kita tuan-tuan. Asyaddun nasi bala'a al-anbiya. Orang yang paling kuat sekali kena ujian para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita bangkitkan diri kita dengan kesedaran, bangkitkan keluarga kita bahawa dunia ni adalah pentas ujian tuan. Dunia ni adalah pentas ujian. Allah Taala akan menguji. Celek saja mata Allah uji. Sama ada kita usaha untuk cari tuan-tuan iman dan takwa, untuk beramal soleh, ataupun sebaliknya kita biarkan kita dibimbing hanyut dengan hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu kita ni dia akan bawa heret kita untuk melakukan amal-amal buruk, amal-amal jahat, dan canggah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara simbol ujian dalam kehidupan baginda Nabi dan para sahabat ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Apabila kita cerita bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, ini 3 bulan tuan-tuan menjadi saksi bahawa Nabi dan sahabat diuji. Ketika inilah Allah Taala perintahkan pada zaman dahulu kala, zaman Rasulullah berdakwah selepas 13 tahun, pimpin penduduk Mekah kepada kalimah la ilaha illallah. Maka di kalangan mereka yang beriman dan ramai daripada kalangan mereka yang menentang perjuangan dakwah Nabi, sehingga Allah perintahkan baginda Nabi dan sahabat untuk berhijrah tuan-tuan. Antara orang yang terlibat secara langsung pada malam hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam 28 Safar, ketika itu tuan-tuan Nabi keluar dan diiringi sahabat dia Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka siapa yang ganti tempat tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selimut dengan selimut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lain tak bukan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sahabat yang muda, sepupu Nabi yang wajah dan rupa dia mirip rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan. Jadi dia lah duduk tempat berbaringan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan. Sanggup jadi
galang hati tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak hebat Ali bin Abi Thalib. Jadi ayah hebat, ayah berani. Tuan-tuan, Allah Taala anugerahkan hadiah kepada Ali, anak-anak yang hebat. Isteri yang hebat. Siapa dia? Isteri Ali bin Abi Thalib, puteri kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Fatimah Al-Batul, Fatimah Az-Zahra. Banyak nama puji-puji kepada Fatimah ni tuan-tuan. Nah, Fatimah Az-Zahra, bunga yang mewangi. Fatimah Al-Batul, Fatimah yang bersih suci tuan-tuan. Tak pernah baik Fatimah tuan-tuan. Nah, ni hebat. Allah Taala anugerahkan kepada puteri Rasulullah penghulu hati syurga tuan-tuan. Sentiasa segar, sentiasa sihat, sentiasa tuan-tuan berkhidmat kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Nabi ayahanda dia Fatimah Al-Batul tuan-tuan. Jadi berkat perkahwinan Ali bin Abi Thalib yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih sendiri sebagai menantu dia. Ali bila Nabi pilih, dia malu tuan-tuan. Ali ni sesungguhnya di antara ciri ya istimewa dia sifat amat malu tuan-tuan. Nak tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan mazi, mani, wadi pun dia malu tuan-tuan dengan Nabi, sedangkan Nabi tu sepupu dia. Nabi tu tua dia tuan-tuan. Nabi tu saing dia. Tapi tuan-tuan, Ali ni malu. Dia suruh Fatimah tanya kaitan dengan hukum mani, hukum wazi, hukum wadi tuan-tuan. Nah, mana sah najis, mana tak najis bila terkena kain tuan-tuan. Nah, bila terkena kain. Jadi mani tidak najis tuan-tuan. Nah, kerana dia adalah baka kita. Dia adalah simbol kelahiran kita tuan-tuan. Jadi air mani tidak najis. Walaupun tidak najis, jangan himpun dalam botol tuan-tuan, air mineral pula. Tak boleh tuan-tuan. Air mani tidak najis, air mazi, air wadi tuan-tuan yang keluar selepas kita kerja penat kecing, itu najis tuan-tuan, hukumnya seperti air kecing. Mazi yang keluar dalam keadaan kita syok untuk menggauli isteri kita, pelinci tuan-tuan, yang keluar tadi itu pun najis. Kalau terkena kain kita, maka kena basuh tuan-tuan. Nah, mani pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika dia pergi sembahyang, ketika dia berada dalam majlis ilmu, tiba-tiba tengok ada tampuk-tampuk mani pada kain mereka tuan-tuan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, mani bukan najis, gosok-gosok gitu tuan-tuan. Nah, keluarkan kering tadi, mani tadi yang terkena, yang terpecik kena kain tadi tuan-tuan. Nah, itu antara sifat malu Sayyidina Ali bin Abi Thalib tuan-tuan. Nah, dia amat pemalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka lahir berkat perkongsian hidup dengan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dia Al-Hasan wal Husain tuan-tuan, kembar. Dan Nabi pernah sebut huma sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain ni kedua-duanya adalah penghulu. Tuan-tuan. Nah, pemuda-pemuda di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Ini keistimewaan periwayat hadis yang kita baca pada pagi ini tuan-tuan, merupakan salah seorang penghulu pemuda, ketua pemuda di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan wal Husain tuan-tuan. Sayyidah ni banyak perbahasan tentang Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Nah, pernah ada pendapat alim ulama, dia tak benarkan, sebahagian ulama dia tak benarkan kita sebut dalam tayak kita tu Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam tayak kita selawat, ada rukun selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagian besar ahli ulama membenarkan dan kita amalkan dalam mazhab kita tuan-tuan, tak jadi masalah. Kerana benda tersebut dibahas panjang lebar oleh alim ulama. Baiklah, ketika awal Islam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh satu gerombolan, satu rombongan yang dipimpin oleh Bani Amir tuan-tuan. Dia pergi ngadap baginda Nabi
Dan dia menyatakan keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah. Dan dia mengiktiraf Rasulullah. Dia kata, anta sayyiduna ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah tuan kami, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang tawaduk, tuan-tuan, ya, amat rendah diri. Dia marah pada ketika tu. Dia kata, sayyiduna Allah, tuan kita hanyalah Allah. Dia larang, tuan-tuan. Dah, awal-awal Islam supaya manusia kenal siapa tuan, siapa Tuhan, siapa dia, tuan-tuan, yang telah mencipta dan memiliki segala-galanya, tuan-tuan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Pada ketika tu awal-awal Islam, memanglah baginda Nabi SAW menunjukkan kerendahan diri dia. Dia tak sia orang puja, orang sanjung, orang nampak dia sebagaimana disanjung Nabi Isa, bagaimana dinampak Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kerana mereka terlalu, tuan-tuan, memuliakan makhluk Allah Ta'ala, Nabi dan Rasul Isa tadi, sehingga mereka mengatakan dia adalah satu daripada Tuhan tiga, Tuhan anak, Tuhan ibu dan Tuhan Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka syirik kepada Allah. Tapi, tuan-tuan, selepas orang faham bahawasanya Allah Ta'ala adalah Tuhan kita, dia pemilik kita, dia menciptakan kita dan dia memberi segala-galanya kepada kita, maka baginda Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih juga. Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah penghulu, aku adalah tuan segala anak Adam di negeri akhirat. Tapi aku tidak ucap ni untuk sombong, untuk bangga, untuk menyatakan bahawa soalnya, tuan-tuan, nah, kita patut gembira bahawasanya kita jadi umat Nabi dan kita lah pembuka pintu syurga. Baginda Nabi akan diizinkan oleh Allah Taala masuk syurga bersama dengan umat baginda Nabi SAW sebelum para anbiya lain, tuan-tuan, sebelum nabi-nabi lain dan umat lain memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, pagi ni kita cerita tentang keluarga Sayyid, tuan-tuan. Nah, kalau disebut Sayyid dekat keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut, tuan-tuan. Nah, ni di antara keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad, apa panggil, Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Pernah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu juga, dia sebut kepada dia, sahabat dia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata, hadza sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kasih sayang kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, ini adalah tuan kita. Dia kata kepada Abu Bakar. Memang Abu Bakar ni keturunan Said juga, tuan-tuan. Nah, dia adalah keturunan Quraisy juga, tuan-tuan. Dia daripada kalangan pemimpin-pemimpin selepas daripada baginda Nabi, Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pengganti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat di kalangan mereka saling memuliakan di antara satu sama lain. Di antara tanda penghormatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Khalifatu Amirul Mukminin, Sayyidina Umar dia pernah kata, dia pernah sebut kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata, ini adalah tuan kita dan dia telah membebaskan tuan kita juga. Siapa dia yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tuan-tuan? Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah, asal semua orang tahu dia adalah hamba saya, kulit hitam, tuan-tuan. Mari daripada Afrika, tuan-tuan. Daripada kalangan orang yang kulit hitam, hamba saya, tapi diiktiraf oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai hadza sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Dia kata Abu Bakar adalah
penghulu kita, pemimpin kita, tuan kita. Dia telah berjaya membebaskan tuan kita Serina Bila bin Rabah. Masya Allah. Nah, ni orang yang hebat tuan-tuan, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kebal baginda Nabi. Nabi latih dia Serina Bila. Tuan tuan-tuan, Tuan Bila. Sampai kepada hari ni orang panggil. Yang mulia nak Tok Bila nak. Lupa dengan Tok Ngulu dia. Orang panggil Tok Ngulu, Tok Rebel, Tok Bila, Tok Iman. Tengok tuan. Di mana martabat darjat dia tuan-tuan. Dia ni jadi tuk-tuk tuan-tuan. Jadi pemimpin. Jadi tuan-tuan yang dinobat sejak zaman Serina Umar bin Al-Khattab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih tuan-tuan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan kalau kita pergi buat haji dan umrah, kita tengok ada burus tuan-tuan, ada bangunan clock tower tu, bangunan jet tuan-tuan, nak tinggi. Situ dia ada tulis Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dicatat dan ditulis perkataan penghulu kita, tuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia suruh berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tak ada masalah lah. Jangan kita balas pula tuan-tuan. Nah, tak boleh. Nabi kata, khuzu anni manasikakum, ambil daripada aku amal ibadat kamu. Hari Nabi dia tak baca sayyidina dalam semaya dia. Kita pun tak boleh nak baca sayyidina dalam semaya kita. Jangan tuan-tuan, jangan kita balas lah, baca lah tuan-tuan. Nah, bahkan dituntut oleh alim ulama kita, walaupun sebagian ulama berpegang tidak boleh baca sayyidina kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tak baca. Ini tanda ta'adduban, tanda kita beradab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, banyak kisah-kisah yang memaparkan bagaimana para sahabat ni dia beradab dengan Nabi. Dan dalam bab adab ini dia canggah apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sendiri tuan-tuan. Abu Bakar satu masa bila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk tuan-tuan mendamaikan di kalangan orang Islam, maka Nabi lewat sapa mari sembahyang. Pernah satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat sapa. Sahabat-sahabat di dalam sembahyang tuan-tuan, bila Nabi sapa saja mereka bau saja. Tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bau dia bak kasturi tadi tuan-tuan, mereka kena jumpa Nabi. Nabi siapa saja subhanallah, subhanallah, sahabat belakang ni tuan-tuan, supaya Sayyidina Abu Bakar tunggu. Nabi mari. Nabi mari tuan-tuan. Nah, tadi Nabi kata kekal Abu Bakar, jangan tunggu. Nabi tak sembahyang lagi. Nabi pun sapa saja. Nah, sahabat ni subhanallah, subhanallah gege. Goyak pada Abu Bakar jadi temen. Abu Bakar pun pasal lah tu. Abu Bakar pun cium dah tuan-tuan, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ke Nabi buat dia ni. Kalau kata subhanallah tak, dia pun langkah turun. Nabi kata jangan Abu Bakar, jangan. Kekal situ. Turun juga tuan-tuan. Sahabat turun juga. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik jadi temen. Ni salah satu contoh ta'adduban, beradabnya sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda. Walaupun Nabi larang tuan-tuan, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Tuhan sebut dalam Quran, taat 100% kepada Allah, taat 100% kepada Nabi. Tapi bila Nabi larang, Sayyidina Abu Bakar sendiri kepala bagi segala sahabat tuan-tuan. Jika ditimbang amalan Abu Bakar dengan amalan seluruh manusia atas muka bumi ini tuan-tuan, maka berat lagi timbangan amalan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di kala tu tuan-tuan, dia tunjuk keadaan akhlak, dia turun. Dia turun tuan-tuan. Dia tidak patuh kepada arahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan menderhaka tuan-tuan, tapi ta'adduban. Dia malu. Apabila dia selesai maya, dia kata tidak layak bagi Ibni Abi Quhafah. Dia sebut nama dia tuan-tuan. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tidak layak bagi Ibni Abi Quhafah untuk mengatasi
untuk menjadi imam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dah betapa mulianya, tingginya akhlak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tengok pula satu kisah ketika baginda Nabi dan rombongan sahabat mari daripada kota Madinah nak pergi buat haji dan umrah, tuan. Bila sampai di Hudaibiyah, dihalang, disekat daripada masuk ke Hudaibiyah. Lalu Rasulullah SAW buat satu ikatan janji setia. Tak apalah, kita tak dibenarkan masuk Mekah tahun ni, kita mari tahun depan. Nabi ni tuan, Ama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuhan iktiraf dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Tuhan kata, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali bawa rahmat dan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Bukan manusia saja, tuan, jin-jin, termasuk haiwan, termasuk batu-bata, semua tuan, diterapkan nilai kasih sayang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan. Kalau kita tengok, kalau kita telusuri, tuan, hebatnya kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dicegah masuk ke Mekah dan Nabi berhimpun bersama dengan sahabat di padang Hudaibiyah, tuan, di satu tempat sepadan di antara Madinah dan Mekah, Nabi pun panggil untuk mesyuarat dan buat satu ikatan janji setia dengan golongan kaum kafir Quraisy. Buat perbincangan. Wa amruhum syura bainahum. Nabi ni dia tidak ganas, tuan. Dia tidak kata nak perang, tahu nak perang, tuan. Kalau kira dia kuat lah tu. Dia ada Madinah dan bala tentera Madinah ramai, tuan. Kalau nak serang Mekah boleh patah serang dah. Berlaku dah pertumpahan darah. Tapi Nabi tidak memilih perang. Di dalam Al-Quran, tuan, Allah SWT waktu ayat ada 315 cerita tentang rahmat. 315 banyaknya, tuan, ayat Al-Quran ni mengarahkan kita untuk kasih sayang. Waktu ama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak diutuskan Nabi kecuali bawa rahmat, kasih sayang kepada sekalian manusia. Nabi buka kota Mekah tanpa pertumpahan darah, tuan. Tak ada berlaku peperangan pun, tuan. Kalau kadang orang marah ke Nabi, orang nak perang dengan Nabi, Nabi masuk kota Mekah asbab daripada perbincangan Nabi di Hudaibiyah antaranya, tuan. Maka tahun depan Nabi sabar sikit, tuan. Nabi sabar sikit, Allah Taala bagi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Taala bagi anugerah hadiah kota Mekah kepada Nabi dan para sahabat ini tanpa pertumpahan darah, tuan. Ini hikmat kasih sayang yang disebabkan oleh baginda Nabi SAW. Antaranya ketika perjanjian Hudaibiyah, tuan. Ketika tu hok jadi katib, hok jadi kerani menulis surat bagi baginda Nabi SAW. Nabi ni Allah Taala sengaja jadikan dia ni ummi, tuan. Cikgu awal Nabi ni tak pandai menulis, tak pandai membaca. Tak pandai menulis, tak pandai membaca. Tapi sahabat-sahabat baginda Nabi ni jadi kerani bagi Nabi, tukar tulis bagi baginda Nabi SAW. Jadi Ali je tulis min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata wakil daripada kafir Quraisy, kami tidak mengiktiraf dia Rasulullah. Potong ni min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal min Muhammad saja. Nabi kata Ali, potong Rasulullah. Asal sini kalau kita debet nak potong Rasulullah, tak kenal kau siapa dia Rasulullah dah. Potong leher kami dulu, nak potong nama Rasulullah. Kalau kita sayangnya sahabat-sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali kata tak apa, kita potong, kita padam ni. Tapi hakikatnya Ali padam pada, tuan. Ali dia Paham juga. Dia seorang yang berani, tuan. Dia tak potong ni, walaupun dia jadi tukar tulis min Muhammadin Rasulullah. Dia eka perintah Rasulullah SAW pada ketika itu, tuan.
Nabi suruh potong. Tapi dia kata, tak apa Nabi, kita potong. Dia tak potong. Dia tak potong. Kerana cinta kasih dan pengiktirafan yang besar dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh tuan-tuan, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut ta'allamnal adab qabla nata'allamil Quran. Kami belajar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak, adab dulu tuan-tuan, sebelum kami belajar ilmu Al-Quranul Karim. Sebelum dia mengaji, dia ajar adab dulu. Hari ni pun anak-anak kita tuan-tuan, janganlah kita tu sokong dia, marah ke cikgu dia, gisamai cikgu dia, Allah Akbar, sial nak stres dia ke cikgu nak mengajar apa susah dia kata musim ni. Sebab ibu bapa duduk alik anak tuan. Kalau cikgu betul-betul salah tuan, betul-betul jahat, waktu kita boleh terima. Ni nak bimbing, nak betul, nak didik. Apa ada saing-saing kalau kita tahu sama pengetua, dia kena sisbah, dia kena ambil tindakan tuan oleh pihak kerajaan. Kenapa di antaranya dia orang asuh tukar gunting di sekolah tuan, untuk gunting rambut pelajar hok panjang rambut. Masalah panjang rambut ni satu hal juga tuan. Kita dalam mesyuarat PIBG tu putus dah. Kalau anak-anak tuan-tuan dan puan panjang rambut, kita orang asuh tukar gunting. Tukar gunting kan, gunting rambut anak-anak tuan-tuan dan puan. Bukan cikgu gunting, tukar gunting masuk tuan-tuan. Bayar khusus untuk gunting rambut tuan-tuan dan puan, special tuan-tuan. You sampai boleh. Dia sispa boleh. Dia kata cikgu tidak ada hak, tidak ada undang-undang untuk cikgu gunting rambut anak saya. Cikgu main ngajar udah dia gunting rambut. Dan ada pula satu sispa tuan. Sispa ni sistem aduan lah, penjawab awam tuan. Ada satu sispa pula kena kepada sahabat hamba juga. Kita alhamdulillah ada peluang tuan dalam satu grup dengan pemimpin-pemimpin sekolah lah. Dia duduk luah lah masalah untuk sama-sama kita selesai, sama-sama tuan-tuan kita makan tolong di antara satu sama lain tuan. Itulah ada nasihat menasihati. Antaranya sahabat hamba ni dia kena sispa sebabnya dia tuan-tuan tak kasih wak asuk tukar gunting ke sekolah. Kena sispa juga. Tadi dia wak asuk, dia kasih wak asuk tuan-tuan. Dia kata apa dia nak wak asuk tukar guntingnya ke sekolah. Duk main ambil tindakan sendiri. Dia kata ada rambut panjang. Duit belanda PIBG kan dia kata. Ni cikgu tak guna akal. Dia kata masuklah tukar gunting, buatlah satu bilik dia atas dia kan untuk gunting rambut panjang ni. Kena juga tuan. Hamba pernah ingat Tok Peti bila dia pesan ke Tok Imam. Masa tu kita Tok Imam, dia kata, Tok Imam, kita pemimpin ni ibarat telaga buruk dalam kampung ni kata. Kalau benda Tok Imam akan kena kau kita, dia kata dia tahu dalam tu. Kalau dia tak kena, kalau jahat, hak busuk, hak gapo, belum dia ketahui dalam lagu ni, dia ketahui atas pemimpin tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena tuan-tuan. Sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kena tuan-tuan. Apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ni tuan-tuan, kita bercakap tentang bagaimana hadis ni diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, merupakan perawi yang tinggi, ar-rawil a'la dipanggil, perawi yang agung, perawi yang mulia, merupakan keluarga Nabi, bahkan cucunda baginda Nabi SAW. Semenjak daripada lahir lagi dicintai oleh baginda Nabi SAW. Kalau nak cerita tentang Ali, tentang Hasan, maka tak cukup masuklah kita, kerana mereka ni golongan yang hebat. Mereka daripada keluarga yang hebat. Mereka adalah cucu kepada seorang insan yang terhebat, baginda Nabi SAW. Bila beranak saja Hasan, maka Ali bin Abi Talib nak letak nama dia Harb. Apa maksud Harb ni tuan? Perang. Ali dia letak nama anak dia Al-Harb, tanda keberanian, suka berperang, jadi panglima di medan juang tuan-tuan. Tu niat Sayyidina Ali supaya sifat berani itu turun kepada anak-anak dia, supaya anak-anak dia ni jadi panglima yang bawa panji-panji Islam tuan. Kuntu rajulan
yuhibbul harba. Falamma wulidal Hasan hamamtu an yusammiya haraba. Kata Ali dalam satu riwayat, dia kata, aku adalah seorang lelaki yang suka berjuang, berjihad, mempertahankan agama. Apabila beranak anak aku ni, nama Hasan, aku impikan dalam hati, bercita-cita nak letak nama dia ni Harba. Nak letak nama dia ni peperangan. Nak letak nama dia ni peperangan, supaya mengingatkan kepada perjuangan. Fasammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak nama dia Hasan. Tengok tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengasih, penyayang. Jangan letak nama Perai Ali, letak nama dia Hasan. Baik, bagus. Anak ni adalah seorang anak yang bagus. Kita doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuhan kami, dalam doa kita, anugerahilah kami dengan baik. Baik mana? Baik dunia. Lepas tu baik mana? Baik akhirat. Nabi pilih nama-nama yang baik. Antara nama yang baik adalah Al-Hasan, Al-Husain. Bila beranak Husain, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib juga, falamma ulidal Husain hamamtu an yusammihi haraba. Dah, yang pertama tadi tak boleh nak nama Arab. Dalam hati ni nak nama perang. Dalam hati ni Ali. Nah, jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kontrol cucu, kontrol menantu, kontrol tentang keluarga anak dia ni, supaya jangan jadi api tapi jadi air. Jangan jadi api tapi jadi air. Nah, jadi tanah, jadi lembu. Kalau jadi api tuan-tuan, asyik nak berperang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beranak saja Husain, kata Ali, wahai Rasulullah, saya nak letak nama dia Harab. Sebab yang pertama itu tak boleh nak letak nama Hasan, ikut Nabi. Oh ni ikut saya pula. Nabi kata jangan. Ni cucu aku, kata Rasulullah. Tak nama Al-Husain. Dia kita tambah ya, tuan-tuan, lebih manja daripada Hasan tadi. Lebih lagi baik-baik dia kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan kebaikan dalam keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama ni atau benda yang amat dititik beratkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perang ni tuan-tuan bukan tujuan hidup tuan-tuan, tapi tujuan hidup ialah berkasih sayang. Tujuan hidup yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih sayang. Namun tuan-tuan, apa yang berlaku di sebaliknya, walaupun Nabi jaga tuan-tuan, tapi Nabi wafat dalam keadaan diracun. Sayyidina Hasan bin Ali pun wafat dalam keadaan diracun. Tengok riwayat banyak lebar kita bagaimana wafatnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Husain tuan-tuan, dipancung, penggal kepala di Karbala. Nah, dijaga, dibawa kepala dia, dipisahkan daripada badannya. Dahsyat tuan-tuan. Kewafatan bagi orang yang beriman dan kewafatan bagi pemimpin-pemimpin Islam. Itu dia tidak akad bendera perang ni tuan-tuan. Kalau dia akad bendera perang tak tahu. Mungkin hari ni akan panggil dia pengganah. Tengok dinobatkan kepada mujahidin kan, dinobat sebagai pengganah tuan-tuan. Nabi begitu baik, lemah lembut, lunak tuan-tuan. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain, tapi meninggal dunia dalam keadaan tuan-tuan mereka dibunuh. Meninggal dunia dalam keadaan mereka diracun. Jadi kita ayah dan ibu, tuan-tuan, inilah jalan hidup kita tuan-tuan. Walaupun kita berlaku baik, apabila kita jadi pemimpin, apa jadi pemimpin umum, jadi pemimpin di sekolah, untuk email kita jadi pemimpin di masjid, EJK masjid. Nah, kita jadi pemimpin di kampung-kampung, maka tuan-tuan kita terdedah kepada ujian Allah SWT. Ujian kebencian, ujian orang marah tuan. Apa masuk pagar, di pintu pagar tuan-tuan apa? Tak marah jaga dah. Sebab ya, bila kita nak masuk, kau jaga tu, telefon. Nah, contohnya dia ralik tuan-tuan, tidak ada di tempat yang sepatutnya dia ada, maka kita terpaksa tuan-tuan tegur, terpaksa bimbing, terpaksa tuan-tuan apa, nak eret dia. Jadi jaga kata, belum ni tak ada orang duduk marah-marah pun. Tak ada orang duduk tengok-tengok, ada orang duduk lari-lari pun tuan-tuan. Nah, bila kita pergi jalan, masuk dalam kelas pula tuan-tuan,
tengok apabila kelas tuan-tuan nak budak-budak duduk luar, kita suruh masuk dalam, cikgu-cikgu duduk dalam bilik guru, kita suruh masuk dalam kelas tuan-tuan. Nak semua tu mendedahkan kita sebagai seorang pemimpin tuan-tuan, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia bangunkan membuat suatu perubahan tuan-tuan, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terdedah kepada orang yang tidak suka, terdedah kepada orang yang sentiasa tuan-tuan nak lawan dia, orang yang sentiasa benci dia, sehingga sebaik-baik baginda Nabi SAW diberi racun, sebaik-baik Hasan juga diberi racun, sebaik-baik Husain dipenggal, dipancung kepalanya tuan-tuan. Ini yang berlaku dalam kehidupan setiap orang yang beriman. Kita kena istiqamah tuan-tuan di atas jalan benar, bagaimana yang disebut oleh baginda Nabi SAW dan dihafal oleh Sayyidina Hasan bin Abi Talib. Ni akhir ni tuan-tuan. Kita baca. Kalau tidak, tak sampai pada hadis ni. Kata Hasan bin Abi Talib, aku telah menghafal daripada Rasulullah SAW, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, fa inna sidqa tama'ninatun wal kadhiba ribatun. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan kata Imam Tirmizi, hadis ni adalah hadisun hasanun sahih. Artinya hadis, kata Rasulullah SAW, tinggalkan apa yang ragu-ragu kepada apa yang tidak ragu-ragu. Sesungguhnya benar itu menenangkan dan dusta itu membimbangkan. Ni tuan-tuan. Kalau kita betul-betul duduk di atas jalan benar, jalan yakin, jalan sahih, maka kita telah buang tuan-tuan rasa ragu-ragu dalam dada. Kita telah buang rasa syok tuan-tuan, rasa was-was dalam dada. Dan kita telah buang tuan-tuan benda yang membimbangkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang beriman dan beramal soleh ni, mereka tak akan takut, tak akan bimbang. Nabi walaupun mati tuan-tuan diracun, Sayyidina Hasan mati diracun, Sayyidina Husain mati dipancung tuan-tuan. Banyak lagi sahabat-sahabat lain, Sayyidina Ali pun mati dibunuh, Sayyidina Umar mati dibunuh, Sayyidina Uthman mati dibunuh tuan-tuan. Sahabat-sahabat khalifah Amirul Mukminin, mereka mati dalam keadaan dimusuhi oleh orang-orang yang jahat tuan-tuan, tapi hati mereka tenang, mereka jadi ahli syurgawi tuan-tuan. Kita begitu juga dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Kita kena yakin dalam dada. Bila semaya, mari ketuk rasa mari daripada punggung kita tuan-tuan. Kata Rasulullah SAW, bila kamu semaya, kamu berasa yang kamu ketuk, tapi pastikan, kata Nabi, jangan berhenti kecuali kamu bau busuk ataupun kamu bunyi suara. Kata Rasulullah SAW, supaya kita ni hapuskan keraguan dalam dada kita tuan. Apa? Bila ngajar kan, kapur-kapur di surah-surah, wacik-wacik dia tanya, Ustaz, apa kan payung nak semaya masjid surah? Apa serah apa? Ketuknya sama punggung ni. Golek pergi golek mari, dia kata serah apa seh tu pergi. Apa tanya dia? Bunyi suara ada. Bunyi puk, ada tak bunyi tak lah makcik. Yang kedua, bau busuk ada. Kalau tak bau, tak lah makcik. Sebabnya Rasulullah SAW kata dah, bila semaya salah seorang daripada kamu, kalau dia was-was, kalau dia ragu-ragu, ketuk ada ketuk. Kita orang jantan ni boleh kira sikit tuan-tuan. Kalau orang Tino ni, dia ketuk depan belakang tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan. Kadang-kadang dia berasa berani tutubik tuan-tuan. Beringat kata Rasulullah SAW, selagi tak bunyi nebuh pung, selagi tak keluar bau busuk, lagi tu kita terus semaya tuan-tuan. Nak hilangkan keraguan dan kebimbangan dalam semaya kita. Tu salah satu contoh, dan hadis ni cukup luas tuan-tuan. Banyak lagi yang diceritakan oleh alim ulama berkaitan dengan hadis ni. Kita akan sambung semula masuk dah waktu solat sunat isyraq tuan-tuan. Ada soalan kan? Silakan. Jazakumullah khairan. A'udzubillahi minasyaitanir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdi bina
waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina jami'a. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum minna.